I nak cabut kaki sangat-sangat sakit, tak boleh tidur malam. 2 bulan sekali, 3 bulan sekali mesti kena. Tapi dah lama tak kena lah. I harap dia terus tak datang lah sakit saraf tu. It's because I ada sakit saraf. Sebelah kiri saja tau kaki I memang kalau sakit saraf, I nak cabut kaki sangat-sangat sakit, tak boleh tidur malam. So after I pakai pants, ikutlah 20 plus hours lepas tu dah almost 2 tahun ni I pakai ni dah tak datang dah sakit saraf. Before that, sebulan, 2 bulan sekali mesti kena. 2 bulan sekali, 3 bulan sekali mesti kena. Tapi dah lama tak kena lah. I harap dia terus tak datang lah sakit saraf tu. Dah tak ada dah. And sakit saraf dah berapa lama? Lama jugalah. Sama dengan sakit kaki I tu. Sama. Sebab dia berkaitkan saraf sampai ke bawah kan. So kadang-kadang sakit saraf. Sakit kaki tu memang kalau I jalan jauh memang sakit. Turun tangga macam ketam tau. Pegang besi. Sekarang syukur. Alhamdulillah.